kita ni orang warga negara ni takut sangat dengan bunyi Aceh je tak boleh. Siapa kata tak boleh? Kalau Aceh tu dia buat kerja salah, siapa yang nak marah? Kita perlu marah, kita perlu perang orang yang jadi penjenayah dalam negara kita ni. Tak perlu nak biarkan, tak payah lagi nak bagi lemak-lemak. Dah cukup dah jadi taik minyak apa mereka ni. Bukan dia tahu hormat pun dengan kita. Dia henyak-henyaknya. Kalau boleh bukan pijak, siap berak lagi kat atas muka kita tau. Memang dia tak reti, yang tak reti memang tak reti. Tak perlu cakap. Kalau tengok negara mereka sendiri, kalau buat salah mereka perang juga. Jangan nak cakap bila dia duduk kat Malaysia kita hina dia. Tak ada istilah menghina. Kalau buat salah tetap salah. Betul tak? Tak perlu nak rasa begitu begini. Kita rakyat Malaysia, kita orang Malaysia, tak perlu nak rasa mereka lebih hebat daripada kita. Duit apa yang mereka banyak sangat tu? Yang mewah sangat duduk kat Malaysia ni, dia kerja apa? Mana peluang pekerjaan tu kita nak buat? Kita tak boleh buat sebab bukan kerja yang betul. Lah mata letak kat mana? Kat belakang. Memanglah mereka tu sebenarnya lari daripada negara mereka untuk duduk dekat negara kita jadi penjenayah. Mereka dekat negara mereka pun dicari. Kalau tak, mereka tak duduklah dekat negara kita. Kalau tak, polis Indonesia tak sampailah ke sini tangkap orang salah. Tak boleh buka mata ke semua ni abang-abang immigration ni, kakak-kakak ni, pemimpin-pemimpin ni? Tak nampak ke, tak sedar ke yang kamu semua ni letakkan rakyat dengan penjenayah-penjenayah ni?